Yalah, kita ni sebenarnya baru lepas era pandemik COVID-19. Penyakit-penyakit. Kita pun tak tahu rupanya lagu cerita politik dia pun ada penyakit-penyakit juga. Bising riuh rendah. Rupanya bising riuh rendah tu adalah pimpinan. Hak ni parti komponen dalam Perikatan Nasional. Mereka pakat turun berjamaah. Beramai-ramai. Bukan seorang. Jadi petanda apa pula ni? Kita pihak tu pula. Tanda apa pula ni? Mereka dalam Perikatan Nasional yang ada 4 parti ni. Parti bersatu ni. Yang sebelum ni calon PM-nya di situ. Tiba-tiba pakat turun habis ni. Yalah, kita ni sebenarnya baru lepas era pandemik COVID-19. Penyakit-penyakit. Kita pun tak tahu rupanya lagu cerita politik dia pun ada penyakit-penyakit juga. Dia mula diperoleh. Dia cerita PAS. Bukanlah cerita bersatu mai kemudian. Tinggal lagi dia seolah-olah berjangkit kepada apa yang berlaku kepada kepimpinan bersatu. Apabila Tan Sri Muhyiddin mengisytiharkan meletakkan jawatan, walaupun sebelum tu ada suruhan daripada pihak PAS apabila naik calon daripada YB daripada bersatu menjadi Menteri Besar Perlis, maka ada tuntutan untuk Muhyiddin tarik diri dan sebagainya. Tapi saya rasa bukanlah sebab tu terlalu kecil. Tapi ini yang berlaku, dan melihat bahawa keseluruhan komponen dalam PN itu yang didominasi oleh PAS dan juga bersatu sekarang ini mempunyai masalah. Dan mereka ini sebenarnya apabila itu berlaku dan apabila Tan Sri Muhyiddin meletakkan jawatan, sudah tentulah ada rentetan-rentetannya. Azmin yang dia lantik letak jawatan, Azmin nak pergi ke mana saya pun tak tahu lepas ni. Kan? Kemudian di Johor, kemudian Perak. Kawan hantar? Dulu. Jadi ini satu benda, fenomena yang berlaku, sudah tentulah kita yakin ini takdir. Ya, ini takdir yang berlaku menjelang tahun 2020 tahun baru ni, menjelang pilihan raya ni. Melihat kepada petanda-petanda bahawa sudah ada tanda-tanda yang menunjukkan dengan jelas siapa yang mampu, siapa yang tak mampu. Siapa yang diminta dibawa pergi Kuala Lumpur turun, Anwar sebagainya, siapa yang turun. Dia orang yang turun. Jadi ini saya rasa satu indikator yang cukup jelas kepada orang, kepada rakyat bahawa kita sekarang berada di landasan yang betul. Kita membina negara ini, kita memperbaiki keadaan ekonominya, ringgit semakin kukuh, pelaburan semakin hebat. Kita orang kampung pun tak ada yang susah dah sekarang ni, boleh pergi bawa IC ya, masuk kedai beli barang. Dan tiba-tiba orang yang melaungkan kejatuhan dan kemusnahan kepada kerajaan yang sedang membina negara ini, sekarang ini menghadapi masalah. Jadi saya rasa ini adalah takdir Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah, untuk memberikan gambaran kepada rakyat Malaysia ini supaya mereka sedar bahawa insya-Allah kita sekarang berada di landasan yang betul, dan sekiranya kita melawan arus, maka inilah akan jadinya ketidakstabilan dalam parti-parti masing-masing.